tak ada masalah. Kalau tertelan biji rambutan tu memang tak ada masalah. Kecuali kalau tertelan tu banyak sangat. Ada kes di mana dia telan buah rambutan banyak sangat. Rambutan tu jenis yang apa ni, yang boleh telan biji tu sampai tak boleh berak. Di mana biji-biji rambutan tu dia melekat menyebabkan berkumpul. Dia berkumpul satu kawasan, di kawasan usus besar kat bawah sekali tu, kat rectum tu, dia tak boleh keluar. Najis kat atas ni tak boleh keluar, dia pun tersumbat. Jadi yang tu memang kena buat operation. Dia datang tu dengan keadaan di mana usus tersumbat lah. Tak boleh berak, tak boleh kentut, perut membengkak, muntah. Lepas tu kita buat x-ray, memang nampak lah usus besar dia bengkak. Lepas tu kita buat operation lah. Belah perut dia, kita buka kawasan usus yang tersumbat tu, kita buang semua tu. Itu jahit balik. Itu saja. Tapi memang kalau sebiji, 2 biji, tak ada masalah lah. Cuma banyak lah. Biasa kalau 10 ke atas tu memang berisiko lah untuk menyebabkan usus tersumbat.